Singapura lah yang berkongsi pengalaman ketika mereka 3 orang sahabat ni dalam perjalanan pergi ke Genting Highland. Genting Highland, apa yang berlaku pengalaman menuju ke arah Genting Highland. Dan inilah satu peristiwa yang mereka tak dapat lupakan, pengalaman yang cukup menyeramkan. Akan saya bacakan kisah pengalaman 3 sahabat dalam perjalanan dari Singapura apabila dalam mana ni, ini dia. Okey, dikatakan di sini dalam perjalanan ke Genting Highland di kawasan pergunungan lah dekat bukit tu nak naik nak memasuki kawasan Genting. Dan inilah kisah peristiwa yang diketengahkan, akan saya ketengahkan dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Baik, seterusnya akan saya bacakan daripada Sofian berkongsi peristiwa. Katanya di sini, saya dengan teman-teman saya dah beberapa kali lah turun naik KL, dan waktu pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku ketika kami buat keputusan untuk bercuti di Genting Highland. Pengalaman yang menyeramkan ini, kami sampai ini sebenarnya kami memandu di waktu malam. Jadi sampai itu agak pagi lah. Paginya sekitar pukul 3 atau 4 pagi, sebab kami mula memandu tu dari Singapura lah, agak lewat Jadi pengalaman yang tak dapat dilupakan, kata Sofian, apabila saya ni memandu dengan teman saya bergili-gili. Jadi bila saya rasa mengantuk, kami akan hentikan kenderaan di bahu jalan dan akan tukar tempat duduk. Teman saya yang lagi 2 ni memang ada lesen memandu dan boleh memandu. Mereka pula lah antara satu akan ambil alih tempat duduk pemandu ni, akan memandu kenderaan, kata Sulaiman ataupun kata Sofian. Teman saya Sulaiman ni pula mengambil tempat duduk saya. Jadi bila sampai dekat kawasan nak naik Genting Highland KC, waktu tu dah pukul 3 lebih pagi. Sedang nak naik tu, dah pandulah teman saya, dah pandu dalam 2 jam. Dia pun rasa penat, dia kata nak tukar lah. Jadi seorang lagi teman saya yang duduk di belakang ni, giliran beliau untuk memandu. Kami pun hentikan kenderaan betul-betul dekat satu seleko ni. Di sana ada dipanggil pocket untuk kita seleko masuk kenderaan di tepi. Kemudian tukarlah. Saya, teman saya keluar, teman satu lagi keluar. Jadi kenderaan tu kosong. Saya duduk di depan, saya tak perlu keluar sebab saya ni bukan giliran saya untuk memandu. Jadi pemandu teman saya nama Sulaiman keluar, dan seorang lagi teman saya yang duduk di belakang bernama Farhan keluar dari kenderaan. Bila mereka keluar, dalam kenderaan tu hanya saya seorang. Saya ni sedang duduk ni. Kemudian saya nak ambil, tadi kami ada singgah sebentar di kedai minyak beli cemel-cemelan ataupun mungkin tidbit lah Jadi saya sedang pusing belakang, carilah plastik yang saya letak. Saya tak pusing sebenarnya. Tangan saya yang meraba-raba cari mana plastik ni. Bila tak dapat plastik, saya toleh badan saya. Bila toleh ke belakang, terperanjat kisi. Tempat duduk belakang ada perempuan yang sedang duduk, tunduk. Kepalanya tunduk ke lantai. Kemudian saya tengok dari mana datang perempuan ni. Terus saya tengok depan. Teman saya satu lagi ni masuk tempat duduk pemandu, satu lagi tempat duduk di belakang. Kemudian saya terus tak berbual diam. Teman saya yang duduk depan memandu ni, dia tengok saya. Apa sangat kau nampak hantu Saya diam kisi. Kata Sofian, saya langsung tak bercakap. Lepas tu teman saya yang Sulaiman yang nak memandu ni teguh si Farhan dekat belakang. Teman saya si Farhan ni yang nak memandu teguh si Sulaiman yang duduk di belakang. Kau tengok ni, ada benda tak kena dengan Sofian. Yan. Barulah saya sedar. Saya terperanjat terkejut. Saya kata pada teman saya, kau belah. Mereka pandu naik ke atas sampai dekat Genting Highland, dekat hotel ... Kami dah letakkan kenderaan. Tempat letak kenderaan tu saya ceritakan. Dia tanya, apa jadi berlaku? Tadi bila korang 2 keluar, aku seorang dalam kereta. Aku pusing belakang lah ingat nak ambil coklat. Bila aku pusing tempat duduk belakang tau, Man, aku tak bidik man. Tempat duduk yang kau duduk tepi kau tak ada perempuan. Kami bertiga-tiga tiba-tiba boleh rasakan meremang bulu roma. Dengan segera kami pergi ke lobi hotel untuk ambil kunci hotel kami dan naik ke bilik. Kita berdua rasa takut nak pulang ataupun nak naik kenderaan lalu dekat kawasan itu. Tapi itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan, Casey.
Terima kasih. Saudara, kisah-kisah yang